Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pagi tadi dalam perhimpunan Jabatan Perdana Menteri, saya luahkan isi hati saya tentang begitu hebat penjawat awam dan menteri-menteri dalam melaksanakan tugas. Saya lihat keseluruhan jentera kerajaan, puluhan ribu yang terlibat. Sektor swasta, hotel, peniaga dan rakyat biasa untuk menjayakan ASEAN. Bukan mudah. ASEAN sahaja itu program yang melibatkan 10 negara. Dengan protokolnya, dengan perbincangan masalah-masalah pokok substantifnya. Kemudian kali pertama dalam sejarah kita di ASEAN itu melibatkan negara-negara Teluk. Dan GCC ini seperti kita tahu melibatkan kedudukan Amir, Raja, Perdana Menteri dan Putera Raja, Kuwait, Bahrain. Tetapi kerana mereka lihat persiapan yang begitu baik, ini yang mereka ceritakan kepada saya. Termasuk China. Bulan lalu kita menerima kunjungan Presiden Xi Jinping. Kali ini Premier atau Perdana Menteri Li Qiang. Dan semuanya kagum dengan disiplin, kebersihan, protokol, kenderaan. Walaupun kenderaan kita tu relatif kecil kerana kita guna EV. Kemudian polis, keselamatan. Dan itu jentera kerajaan keseluruhannya yang ribuan orang bekerja bertungkus lumus dengan penuh semangat, termasuk Dewan di persidangan. Kemudian hotel-hotel. Mereka bangga, raja-raja ini dan juga ketua-ketua negara, cara mereka dilayan, peraturannya, kesempurnaan kerjanya, dan tentunya ada kesukaran sedikit bagi rakyat dari segi perjalanan, sekolah sebagainya. Tapi saya hanya nak luahkan isi hati saya tentang kebanggaan saya kerana semuanya, apakah ini Kementerian Luar Negeri, ya Kementerian Luar Negeri batu nyelaras, tetapi pelancongan, pertunjukan budaya kita itu dah sampai ke taraf antarabangsa. Semuanya rasa kagum. Itu dalam sampai hampir 1 jam 40 minit tak terasa sedikit pun bosan. Semuanya melahirkan rasa yang sedemikian. Jadi saya rasa inilah rahsia kita bekerja sebagai satu pasukan yang kukuh. Semua kementerian, semua menteri itu ditugaskan menyambut ketua-ketua negara asing. Semua menteri dilibatkan dalam mesyuarat-mesyuarat yang berasingan. Dan ketua-ketua seusaha, ketua pengarah, ketua-ketua jabatan, pegawai yang muda, yang berpengalaman, sukarelawan. Jadi alhamdulillah kita bangga kerana kekuatan dan semangat yang ditunjukkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.